Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Nur Maricina dan bersama rakan saya adalah Cik Muhammad Muazzam. Kami akan membentangkan poster yang bertajuk Konflik Rakan Sebaya. Apakah itu konflik rakan sebaya? Untuk memahami topik ini, kita akan lihat dahulu maksud konflik rakan sebaya. Menurut Newsron dan Davis 1977, konflik ini merupakan satu keadaan ketidakseimbangan dan pertentangan yang berterusan antara dua pihak ataupun lebih dalam kehidupan sosial. Secara khususnya, konflik rakan sebaya ini merujuk kepada pertelikahan ataupun salah faham yang berlaku antara individu yang sebaya dari segi umur, tahap pendidikan ataupun persekitaran sosial. Ini bermakna konflik dia boleh berlaku antara rakan sekelas, rakan sekumpulan ataupun mana-mana individu yang berada pada tahap perkembangan yang sama. Berdasarkan poster kami, terdapat beberapa punca utama. Yang pertama adalah salah faham ketika berkomunikasi. Ini adalah punca yang paling biasa berlaku apabila mesej tidak disampaikan dengan jelas ataupun disalah tafsir oleh rakan yang lain. Kedua, perebutan kawan ataupun perhatian. Contohnya, apabila seseorang rasa terpinggir atau tidak diberi perhatian oleh rakan tertentu. Yang ketiga pula adalah cemburu dan persaingan yang tidak sihat. Situasi ini sering berlaku apabila wujud perbandingan atau rasa iri hati terhadap pencapaian rakan lain. Yang keempat pula, pengaruh emosi yang tidak stabil. Pelajar yang sedang stres, penat atau tertekan mudah bertindak secara impulsif ataupun lalu akan mencetuskan konflik. Konflik rakan sebaya boleh memberi beberapa kesan negatif. Antaranya yang pertama adalah tekanan emosi dan hilang keyakinan diri. Apabila seseorang terlibat dalam konflik, mereka akan mudah berasa tertekan, sedih ataupun cemas. Tekanan emosi ini akhirnya akan membuatkan mereka hilang keyakinan diri untuk bergaul ataupun bersuara. Yang kedua pula adalah hubungan persahabatan menjadi renggang. Konflik yang tidak diselesaikan akan menyebabkan hubungan persahabatan mereka menjadi jauh dan tidak mesra sama seperti biasa. Yang ketiga adalah penurunan motivasi dan prestasi akademik. Apabila fikiran terganggu dalam konflik, seseorang akan sukar fokus untuk pembelajaran dan ini menyebabkan juga motivasi untuk belajar akan berkurang. Dan yang keempat adalah tingkah laku agresif ataupun menarik diri. Ada yang bertindak agresif seperti marah, mengherdik atau menyakiti rakan lain. Ada pula yang memilih untuk mengasingkan diri kerana takut konflik tersebut akan berulang lagi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembertanya seterusnya. Terdapat beberapa cara yang boleh diamalkan untuk memastikan konflik diselesaikan secara matang dan juga berhemah. Pertama, berbincang dengan tenang tanpa menuduh. Apabila kita bercakap dengan nada yang lembut dan tidak menyalahkan sesiapa, rakan pasti akan rasa lebih selesa untuk menerangkan situasi yang sebenar. Jadi ini dapat mengelakkan berlaku pergaduhan dan membantu kedua-dua pihak untuk fokus pada penyelesaian, bukan menyalahkan. Yang kedua adalah menghormati pendapat dan perasaan rakan. Walaupun kita tidak bersetuju, kita seharusnya cuba untuk memahami apa yang mereka sedang merasai ataupun melalui. Jadi kita patut mendengar dengan baik untuk menunjukkan kita menghargai mereka. Ini dapat menurunkan ketegangan dan memudahkan proses untuk mencari titik persamaan. Cara yang ketiga pula adalah meminta maaf dan saling memaafkan. Kadang-kadang konflik ini berlarutan disebabkan oleh ego yang terdapat pada diri masing-masing. Jadi, dengan berani meminta maaf, itu sudah menunjukkan kita mempunyai sifat yang matang. Memaafkan pula dapat membantu kita untuk membina kepercayaan semula dan membuka ruang untuk memperbaiki sesebuah hubungan. Dan yang terakhir adalah melalui belajar mengawal emosi sebelum bertindak. Hal ini kerana emosi yang tidak terkawal itu boleh membuatkan kita mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun kata-kata yang menyakitkan. Jadi, kita seharusnya mengawal diri dengan berhenti seketika, tarik nafas dan fikir dahulu agar kita dapat mengelakkan daripada tindakan yang impulsif serta memastikan perbincangan itu berlangsung dengan lebih rasional. Kesimpulannya, konflik rakan sebaya ini merupakan satu perkara yang sangat biasa dalam kehidupan remaja. Namun, cara mengatasinya menentukan sama ada hubungan itu menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Jadi, dengan adanya komunikasi yang matang, sikap toleransi dan sikap saling memahami, konflik boleh berubah menjadi peluang untuk membina persahabatan yang lebih kukuh dan dapat memupuk kemahiran sosial yang lebih positif. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.